Benang emas, benang suasa, sayang selasih hamba turutkan. Tibalah saat dinantikan semua, KT Worldwide kita mulakan. Sebabnya tak pernah nak diikuti program atau camp yang mana kita boleh masak sendiri dalam rumah kita sendiri masing-masing. Makan sedap, sarapan tadi nasi sup ayam dengan sayur. Nak cakap sikit lah, kalau salah lah. Oishi. Apakah negara terkecil Islam? Maybe ada yang menjawab Brunei, ada yang menjawab Malaysia. Tapi saya rasa itu salah. Sebab negara Islam yang terkecil sekali adalah diri kita sendiri. Kitalah raja, kitalah Perdana Menteri, kitalah Menteri Keuangan, kita juga polis. Kita juga polis yang menahan diri kita daripada melakukan benda-benda yang songsangkan. Kita juga penjahat tu, penjahat yang mengarahkan kita untuk membuat kerosakan kan, kejahatan tu kan. Tabiat itu bukanlah berlaku dengan sesama usrah kita saja, sesama kawasan kita saja, Jepun saja. Nanti bila kita pergi di tempat lain pun, dia bagai sekarang ini tabiat itu bagai satu penyalaan-nyalaan penyalaan-nyalaan lampu di merata dunia. Kekuatan iman dan kemantapan tarbiyah melahirkan keajaiban cinta yang menggerakkan dakwah. Soyang dan ikhlasan tu dan juga sendiri ikhlasan tu ya. Bila hati sukar menangis, maknanya kita susah nak sedih. Tangisan takut kepada Allah, maka ketahuilah bahawa itu disebabkan hati yang keras. Dan sejauh-jauh hati daripada Allah adalah hati yang keras. Akhwat yang dirahmati Allah, sehebat mana pun jawatan, sehebat mana pun kejayaan kita dalam pelbagai bidang, kita mesti tahu bagaimana cara untuk menangis kerana Allah Subhanahu. Ya Allah, ampunilah kami atas apa yang telah kami lakukan sejak dahulu dan akhir-akhir ini. Apa yang kami lakukan secara sembunyi dan apa yang kami lakukan secara terang-terangan. Dan dosa-dosa yang hanya Engkau sendiri yang lebih mengetahuinya daripada kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai-Mu, dan kecintaan kepada perbuatan yang mendapatkan kami kepada cinta-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.